Okey, bila pergi kat sini, klik link ini, copy dan buka kat dalam browser. Kalau tak pernah buka sebarang web app yang saya buat sebelum-sebelum ni, boleh jadi akan kena start pada awal. Bermakna dia akan jadi paparan dia macam ni. Okay, so tanda je yang ini continue. Tapi kalau benda ni dia tak akan ada kalau dah pernah buat macam ni sebelum ni. Okay, dan allow drive access. Okay. Sebab bila kita nak guna web app ni, dia akan kena bagi kebenaran lah untuk akses kepada drive. By the way, anda perlukan akaun Google, okay, untuk buat benda semua benda ni. Kalau tak ada, anda kena buat daftar akaun Google lah. Okay, yang step awal-awal tadi boleh jadi tak ada kalau anda dah pernah buka web app daripada saya atau mana-mana orang lain yang gunakan platform AI Studio. Okey, saya guna platform AI Studio ni supaya kita dapat jimat dekat CORS API. API ni kita akan pakai built-in API yang ada dalam AI Studio. Jangan risau, saya punya account dan anda punya account dia tak ada link. Maksudnya anda akan dapat akses anda punya sahaja. Saya pun kalau saya buat sesuatu kat dalam app tersebut sebagai pengguna, anda tak akan dapat tahu. Tapi kalau saya update apa-apa, app tu akan ada update lah. Okay, by the way, kat sini klik continue to the app. Alright, lepas tu isilah maklumat semua benda ni. Contoh, dia bagi contoh tadi. Sambal nyet. Pepaliha contoh. Masalah utama. Sampal kat pasaran. Tak rasa kampung. Zaman dulu-dulu. Siapa target audience? Suri rumah yang nak naikkan selera makan anak. Okey, klik masuk dashboard. Saya takkan buat test semua, anda kena explore lah satu persatu. Tapi saya akan pergi beberapa. Sebagai contoh, kita boleh start dengan ideal customer. Kita klik saja. Okey, dia ambil masa sikit nak proses. So, kita just tunggu saja. Okay, so ideal customer ialah kita nak tahu dia untuk apa. So, kita tulis kat sini, persona ini kita panggil Kak Long Power. Dia ni si rumah, bla bla bla. So, ni macam background story prospek kita. Jadi, kita ada mindset yang betul untuk kita, walaupun semua benda ni kita minta AI buatkan, tapi bila kita nak buat marketing real, nak tekan ads ke apa ke, kita kena ada mindset siapa ideal customer kita kena jelas. So ini dia bantulah. Ikutlah, nak ikut ke tak nak ikut dia, terserah kepada anda. Tapi kat sini dia bagi satu clarity. Kita panggil seorang persona nama Kak Long Power, bla 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 bla. Okay. Kita boleh generate semula. Kalau kita tak puas hati dengan jawapan ni, generate semula. Boleh copy dan kemudian nanti tekanlah paste dekat mana-mana yang kita nak. Okay. Next. Facebook post contohnya. Okay, kita tunggu lagi. Ni kita boleh terus guna post ni kat dalam kita punya Facebook. Okay, panjang. Next lagi kita boleh buat post untuk trade atau X. Dia ni post dia gini pendek-pendek. Post berangkai. Okay, dia post panjang tapi dia pecahkan dalam beberapa bahagian. Okay. Dan lain-lain semua. Okay. Kalau anda sebelum ni guna Bold Copywriter, lebih kurang macam ni, cuma
buat copywriter tu dia punya interface dia dalam bentuk chatting, yang ini dalam bentuk software. Beza dia terus bagi jawapan. Kelebihan dan senang dia ialah terus bagi jawapan. Kekurangan dia, kita semua benda dia dah preset. Okay, jadi kalau macam ChatGPT tu preset juga awal-awal, tapi kita boleh bagi tahu saya tak naklah macam ni, saya nak macam ni. Ni tak ada. Dia terus bagi tahu straightforward apa jawapan dia. Macam software kan. Cuma ada beberapa tambahan dalam full copywriter ni ialah image generator. Kita klik image generator, dia akan klik gambar. Dia akan hasilkan gambar berkaitan dengan bisnes kita tadi tu. So kita boleh guna gambar ni kat dalam post kita lah. Cuma gambar ni ada limit sikit sebab dalam account, lebih-lebih lagi kalau anda guna account Gemini yang percuma, anda tak perlu upgrade pun untuk dapatkan. Macam sekarang saya buat demo ni, saya guna account Gemini yang percuma. So tak payah upgrade pun untuk guna fungsi gambar. Cuma untuk gambar ni, dalam 1 minit kita boleh buat 1-2 gambar. Lepas tu dia akan bagi tahu dia tak boleh buat. Error ke whatever lah. Kemudian dalam 1 hari, tadi dalam 1 minit. Dalam 1 minit dia ada limit dia beberapa gambar. Silap saya 2, 3, mungkin tak lebih 10 lah. Dan dalam 1 hari tak lebih 30-40 gambar. So kalau anda nak tekan generate, jangan tekan laju-laju sebab setiap kali anda refresh, dia akan generate satu. So macam rugilah kuota buat gambar anda pada hari itu. Dia akan reset balik secara harian. Okey. Lagi ialah all generator. Yang ini dia tricky sikit. Basically kalau anda tekan ni, dia akan buat semua, cuma dia akan ambil masa untuk generate semua. Faham tak? Contoh saya tekan ni, dia akan buat semua benda ni, tapi ambil masa satu persatu dia buat. Walaupun dah tulis kat sini dia punya sistem dia dah siap lah apa semua, tapi dekat kanan ni jawapan dia, dia takkan tunjuk semua sekaligus. Macam ni, yang pertama dia buat analisa avatar. Basically ini ditunjuk dalam bentuk report lah. So nanti dah siap nanti, dia ambil masa juga nak buat semua benda ni. Sebab tadi satu benda pun, satu tool pun dia ambil masa dalam 20 ke 30 saat kan. So kita dalam ni ada 25-26 tools. Semua yang teks dia akan buat, yang gambar dia tak buat lah. Dia buat yang semua berkaitan dengan tulisan, semua dia akan tunjuk. Okay. So kalau kita scroll, ni WhatsApp closing. Ni dah siap ni. Tapi itu pun saya rasa tak semua kot. Tapi cuba check lah. So kita boleh copy dan simpan mungkin dalam nota untuk kita bagi kepada staff ke ataupun marketer ke. Cakap ini yang saya dah buat analisa. Basically dia jadi macam summary kepada seluruh benda. Saya programkan untuk semua dan saya dapat tengok dia tak buat semua. Somehow saya tak beranilah nak usik-usik sebab bila kita usik-usik kan dia jadi lagi error. Actually sebenarnya dah jadi error. Version yang saya konon nak tambah baik tu saya cancelkan, saya stick on the benda ni lah. Maybe saya find out lah macam mana kemudian. Masih lagi sedang mencari-cari. Tapi tak payah berharap sinilah, saya cadangkan pada anda buat satu-satu itu lebih tepat, lebih pasti yang hasil dia. Okay. WhatsApp follow up, iklan formula, iklan dan formula, Facebook ads, Pesta formula, Pastor formula, hook dan visual lah. Ini dia bagi prompt. Ini hook TikTok, ini headline, ini dia buat gambar terus. Ini kita cuba tengok. Ini macam storytelling lah. Untuk branding, storytelling sangat powerful.
Okey, itulah sedikit tentang full copywriter. Kalau ada spesifik soalan nak tanya, boleh bagi tahu dekat saya. Nanti saya cuba jawablah. Okey, terima kasih kerana mendapatkan full copywriter. Kalau ada cadangan, pertambahbaikan, komen, review, saya sangat-sangat alukan. Cuma saya nak bagi tahu kalau sebarang cadangan tu jangan expect saya terus buat feature tu, sebab saya perlukan kalau ada nak request features lah kan. Kalau ramai minta features tu ataupun saya nampak benda ni sangat kritikal, saya akan buat. Sebab setiap kali kita update, dia satu cost lah. Kedua, yang elok takut jadi tak elok. Kita elakkan benda tu lah. Benda dah jadi, benda dah okey, so kita nak ubah takut jadi lagi tak okey. Kadang-kadang dia contradict. Tak apalah, benda tu teknikal lah. Kalau saya nak explain sangat pun mungkin anda faham. Ada guna je, insyaAllah benda ni akan berfungsi seperti yang sepatutnya lah. Tapi apa-apa pun boleh tanya. Mungkin anda ada concern anda sendiri, saya sebenarnya nak buat macam ni, boleh tak macam ni? Sebenarnya macam ni, contohlah kan. So, saya tengok, oh boleh, benda ni memang dah ada dah fungsi dia dekat sini, something like that lah. Okay, kita berkomunikasi. Saya nampak point dia ialah kita berkomunikasi. Cuma saya bagi tahu terus terang, saya kadang-kadang tak boleh nak reply immediately. Biasa dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, paling teruk pun seminggu untuk saya reply lah. So kalau katakan saya tak reply, cubalah contact saya balik, takut saya terlepas pandang. Itu saja daripada saya, Raja Kamil. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kerana mendapatkan full copywriter. Terima kasih memberi kepercayaan kepada saya dan saya berharap anda maju dan jaya. Assalamualaikum.